Betul ke orang laki-laki dengar adhan tapi solat kat rumah tak sah? Tak betul. Yang betulnya sah. Tapi saat inilah hadis tadi, sembahyang tanpa uzur seorang diri hanya dapat 1 pahala. Pergi sembahyang berjemaah 27 pahala. Dalam jemaah itu kamu melakukan beberapa kekurangan, tolak sikit pahala. Mungkin mu buat 3 kesalahan, mu tinggal 24 je pahala. Nah, 3 tadi hilang dah. Tapi 24 jauh lebih baik dari 1 pahala. Nah, bak kadang-kadang imam kata amin. Makmum yang dapat sama-sama sebut amin dapat 1 fadilah daripada 27 tu. Tapi ada makmum yang diam, ada. Imam amin je. Awak mana gitu? Macam labi. Dah. Rugi besar tu. Nabi kata iza amanal imamu fa aminu wa innahu man wafaqa ta'minu ta'minan malaikah ghufira lahu ma taqaddama min zambihi aw kama qala. Apabila imam kata amin, hendaklah kamu kata amin beramai-ramai. Sungguhnya siapa yang kata amin sama dengan imam, amin imam sama dengan amin malaikat, Allah ampun dosa lepas-lepas. Lepas-lepas banyak kan dosa kita. Tengok punggung porong, pegang tangan kopuang, betul tak? Tengok peha kopuang, kopek kopuang, tu tengok apa lagi. Nah, apa? Dengan siapa? Amin baru. Nah. Kita betul. Apakah kita banyak salah itu? Nah, banyak tengok itu, zaman-zaman dulu. Mu tengok tak itu? Lihat, jangan tipu dalam masjid. Tengok tak? Kaji tengok tak? Tengok tak? Punggung. Tengok tak? Tengok. Dalam masjid jangan pelawak. Tengok tak? Tengok. Tu order depan tengok dah. Order belakang saya cakap anyok ah. Dah. Tebing hidup depan. Ada contoh, ada kelebihan berjemaah. Nah,